Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najib bin Muhammad Nazri, merupakan mantan Presiden Kelab Iqra Universiti Tun Hussein Malaysia. Pada kesempatan ini saya nak ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi ke Universiti Tun Hussein Malaysia UTHM Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman bin Abu Bakar selaku Presiden Kelab Iqra sesi 2023-2024 dan seluruh saf pimpinan Kelab Iqra ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru ke UTHM. Di sini saya nak kongsikan apa perkara yang menarik dan best untuk kita join Kelab Iqra. Yang pertama adalah dari sudut kepelbagaian programnya. Walaupun namanya Kelab Iqra, tapi bukan hanya kita bertumpu ataupun berfokus kepada program untuk belajar Al-Quran di masjid. Bahkan kita ada pelbagai lagi aktiviti di luar sana, seperti kita adakan ceramah, dan juga kita boleh organize hiking, kita juga boleh adakan program riadah dan sebagainya. Jadi kita pelbagaikan program di Kelab Iqra. Dan antara kelebihan lain di Kelab Iqra yang saya nampak adalah Kelab Iqra ini universal untuk kepada semua yang nak join. Tak kira lah sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, adalah amat-amat dialukan. You are more than welcome. Ayuh kita sama-sama join Kelab Iqra Universiti Tun Hussein Malaysia UTHM. Ayuh bersama kami untuk membina generasi Al-Quran. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dreamer unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday, I'm burning like a fire.